Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan C dalam kursus UPU 2342 Integriti dan Anti Rasuah dalam kumpulan 5 akan membentangkan hasil tugasan kami iaitu buku skrap kajian kes di mana kes kami ialah skandal bekas Presiden Maldives iaitu Yamin Abdul Qayyum. Ini adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang, di mana yang pertama sekali ialah saya sendiri, Khairul Syahrul Nizam bin Sodiwal, dan 3 orang rakan kumpulan saya yang lain iaitu Lim Zishi, Chang Kai Zin dan Ewin anak lelaki Ewan. Sebelum kita memasuki dengan lebih terperinci berkenaan tentang skandal ini, terlebih dahulu kita akan mengenali siapa sebenarnya Yamin Abdul Qayyum. Jadi nama penuh beliau ialah Abdullah Yamin Abdul Qayyum, yang di mana beliau merupakan Presiden Republik Maldives yang ke-6 dan tempoh pemerintahan dia adalah dari 2013 sehingga 2018. Jadi secara ringkas latar belakang beliau dilahirkan pada 7 September 1959 dan merupakan adik tiri kepada Maumun Abdul Qayyum iaitu Presiden Maldives yang memerintah selama 30 tahun. Beliau juga berpendidikan dalam bidang undang-undang dan pernah berkhidmat sebagai ahli parlimen dan memegang beberapa jawatan politik sebelum menjadi Presiden Maldives. Dalam skandal ini, antara syarikat yang terlibat ialah parti politik Progressive Party of Maldives ataupun lebih dikenali sebagai PPM. Jadi PPM ini ditubuhkan sebagai parti berhaluan konservatif dan nasionalis. Dan parti ini mempunyai pengaruh kuat dalam institusi kerajaan semasa Yamin memerintah Maldives. Dan di bawah kepimpinan Yamin, PPM sering dikaitkan dengan kawalan ketat terhadap media dan juga penggunaan undang-undang untuk menyekat kebebasan politik. Beberapa pemimpin PPM dan sekutu politik turut disiasat berkaitan penyalahgunaan dana awam. Syarikat seterusnya yang terlibat ialah Syarikat Maldives Marketing and Public Relations Corporation ataupun lebih dikenali sebagai MMPRC. Jadi MMPRC ini ialah satu agensi kerajaan Maldives yang bertanggungjawab dalam mempromosikan industri pelancongan Maldives ke seluruh dunia. Jadi dalam skandal ini, dana awam daripada penjualan dan pajakan Pulau Peranginan telah diseleweng dan wang yang sepatutnya masuk ke akaun kerajaan telah dipindahkan ke akaun individu tertentu. Dana yang diseleweng digunakan untuk pembiayaan kempen politik, perbelanjaan peribadi elit politik. Dan skandal MMPRC ini dikenali sebagai antara kes rasuah terbesar dalam sejarah Maldives. Seterusnya, saya membentangkan tentang kesalahan jenayah rasuah dan penyelewengan yang dilakukan oleh bekas Presiden Maldives Yamin Abdul Qayyum. Pertama adalah perubahan wang haram, money laundering. Beliau telah menerima wang kerajaan secara haram ke akaun peribadi berjumlah USD 1 juta. Dan kepada ringgit Malaysia adalah 4 juta. Beliau juga telah disawitkan atas tuduhan pengubahan wang haram. Kedua, rasuah, bribery. Beliau telah menerima sogokan daripada syarikat untuk kelulusan projek kerajaan dan beliau bertindak untuk kepentingan peribadi sahaja, bukan untuk rakyat. Dan last sekali adalah penyelewengan dana kerajaan, embezzlement. Lebih USD 90 juta wang kerajaan MMPRC diselewengkan tanpa proses yang sah. Dana yang sepatutnya untuk pembangunan negara telah digunakan secara salah. Berikut merupakan kesan kesalahan rasuah Abdullah Yamin dan hukumannya secara kronologi. Pada Februari 2019, Yamin didakwa atas kesalahan pengubahan wang haram kerana didakwa menerima 1 juta US dolar melalui sebuah syarikat yang dikaitkan dengan timbalannya, di mana wang tersebut telah dimasukkan ke dalam akaun banknya. Pada November 2019, Yamin disabit kesalahan, didenda 5 juta US dolar dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atas kesalahan pengubahan wang haram tersebut. Namun begitu, pada tahun 2021, beliau memenangi rayuan yang kontroversi dan kemudian dibebaskan. Pada Disember 2022,
Mahkamah Jenayah menjatuhkan hukuman ke atas Yamin atas kesalahan penyewaan tanah kerajaan kepada syarikat swasta secara haram berkaitan pajakan pulau menyebabkan beliau dihukum penjara 11 tahun serta denda 5 juta $, menurut OCCRP, iaitu sebuah organisasi penyiasatan global yang menyiasat jenayah terancang dan rasuah. Seterusnya, saya akan berkongsi mengenai akibat rasuah daripada kes bekas Presiden Maldives ini. Daripada aspek individu, kes ini telah menyebabkan kejatuhan imej dan kredibiliti Abdullah Yamin. Beliau disiasat, didakwa dan disabitkan kesalahan rasuah serta pengubahan wang haram. Beliau juga dijatuhi hukuman penjara dan denda berjuta-juta $, seterusnya menjejaskan kebebasan diri. Beliau juga telah kalah dalam pilihan raya dan kehilangan kuasa dalam dunia politik. Manakala namanya juga telah tercala di peringkat antarabangsa dan dikaitkan dengan kepimpinan korup. Dari aspek syarikat pula, institusi kerajaan disalahguna sebagai alat penyelewengan dana. Syarikat dan agensi terlibat telah hilang integriti dan kepercayaan pelabur. Tambahan pula, wujud amalan pajakan tanpa tender yang telah merosakkan sistem tabir urus dalam organisasi. Pihak pengurusan dan rakan sekutu yang terlibat turut disiasat dan didakwa. Terakhir, operasi institusi menjadi tidak telus dan tidak berkesan. Di samping itu, negara pastinya turut terkesan akibat daripada kes rasuah ini. Negara Maldives mengalami kerugian kewangan besar bernilai lebih 79 juta $. Imej dan reputasi Maldives tercemar di mata dunia. Keyakinan pelabur asing pula merosot akibat daripada tadbir urus yang lemah. Manakala, sistem pentadbiran dan undang-undang dipandang tidak telus dan lebih parah lagi, ianya menghalang pembangunan mampan dan kestabilan politik negara. Akhir sekali, akibat rasuah terhadap rakyat. Rakyat kehilangan manfaat daripada hasil negara yang sepatutnya digunakan untuk pendidikan, kesihatan dan kebajikan. Hal ini telah menyebabkan ketidakadilan sosial berlaku, di mana kekayaan negara disalahguna oleh golongan elit. Kesannya, kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dan pemimpin semakin merosot. Beban ekonomi dan kos sara hidup pula meningkat akibat salah urus. Dan akhirnya, rakyat hilang keyakinan terhadap sistem demokrasi yang diamalkan di negara Maldives. Seterusnya, nama saya Lin dan saya akan membentangkan pengajaran dan iktibar yang dapat dipelajari daripada kajian kes ini. Yang pertama, kajian kes ini menunjukkan kepentingan kawalan terhadap kuasa. Pemusatan kuasa tanpa pengawasan yang berkesan boleh membawa kepada penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Oleh itu, pemimpin perlu tertakluk kepada sistem semak dan imbang bagi memastikan kuasa tidak disalahgunakan. Selain itu, ketelusan dan accountability dalam pentadbiran juga amat penting. Pengurusan kewangan kerajaan yang tidak telus membuka ruang kepada penyelewengan dana awam. Pentadbiran yang berintegriti memerlukan setiap keputusan dan transaksi kewangan direkod serta boleh diaudit. Di samping itu, kajian kes ini menegaskan kedaulatan undang-undang. Undang-undang mesti dikuatkuasakan secara adil tanpa mengira pangkat atau jawatan seseorang. Walaupun individu yang terlibat merupakan seorang bekas presiden, beliau tetap tertakluk kepada proses perundangan. Seterusnya, peranan sistem kehakiman yang bebas amat penting dalam memastikan keadilan ditegakkan. Sistem kehakiman yang bebas dan berintegriti dapat menjamin perbicaraan yang adil serta mengelakkan campur tangan politik dalam proses keadilan. Akhir sekali, kajian kes ini membuktikan bahawa rasuah merosakkan kepercayaan rakyat. Apabila pemimpin terlibat dalam rasuah, kepercayaan rakyat terhadap kerajaan akan terhakis dan imej negara di peringkat antarabangsa turut terjejas. Kesimpulannya, skandal ini memberi pengajaran bahawa integriti, accountability dan tadbir urus yang baik merupakan asas penting dalam kepimpinan bagi menjamin kesejahteraan negara dan kepercayaan rakyat. Sekian, terima kasih.